Siapa yang cantik? Siapa yang manis? Mak Jemah lah. Siapa lagi, Re? Selalulah Mak Jemah macam ni. Apa pasal? Mak Jemah datang je mesti handsome, mesti cantik. Handsome. Aku tumbuk muka kau. Tumbuk bang muka kau. Okey Mak Jemah, apa cerita ni? Ini Mak Jemah baru balik daripada US, bahagian utara US. Oh, mana tu? Carrigan. Yes. Dia pendalaman sikit lah. Okey. Apa ceritanya? Cerita dia masa Mak Jemah tengah shopping dekat US. US. Macam you all je. Sikit-sikit lah kan. Mak Jemah terserempak dengan Katie Holmes. Katie Home. Kenal ke siapa Katie Holmes ni? Mestilah saya kenal. Pelakon. Dia penyanyi, pelakon, penternak dan nelayan. Kenapa penyodok kau tu? Takkan saya benda tu. Yalah, bukan tak tahu, cakap lah tak tahu. Okey, tak tahu je mah. Dia Tom Cruise punya janda. Oh, dah cerai. Ex-wife janda. Janda bukan sebarang janda. Janda meletup ada benda. Mak Jemah jumpa dia accident. Lah, dengan siapa? Dengan anak dia Suri. Oh, dia accident dengan siapa? Dia accident dengan lori sampah kau. Cedera ada sikit lah, kemalangan besar lah. Mak Jemah ada kat situ ke apa? Mak Jemah bawa lori tu. Part time ke apa? Bukan part time. Habis tu? Mak Jemah tumpang. Oh, tumpang. Jauh kan daripada utara ni. Jalan nak ke bandar dia jauh. Makan 3 hari perjalanan. 3 hari? Dalam 3 hari tu Mak Jemah berkenalan lah dengan driver tu semua. Driver tu perempuan juga. Oh, perempuan? Apa nama dia? Charles Wins. Nama lelaki. Abang dia Charles Wins. Dia saya tanya dia bukan abang Charlie. Itu lelaki juga. Itu lelaki juga tu Mak Jemah. Itu nama belakang dia. Kan dia ada nama front name, back name. First name, last name. First name, last name. So Mak Jemah pergi tolong tak Kate tu? Tak tolong. Mak Jemah sebab dia dah penat. Si Charles dah penat. Tukar dengan Mak Jemah bawa lori. Jika macam Lindan. Macam mana kejadian tu macam mana sebenarnya? Tak ada si Katie ni langgar lampu merah. Dia langgar lampu merah, baru kena lori sampah tu. Mak Jemah kena sikit pengsan lah. Mak Jemah tak boleh tengok darah. Tak tahu apa jadi. Tak tahu dah dalam flight dah hantar balik dah. Hantar balik apa? Hantar balik Malaysia dah. Kan? Ini cerita Mak Jemah. Katie Holmes apa cerita? Katie Holmes dah hantar balik rumah. Ada orang hantar lah. Tak pasal nama dia Katie Holmes. Kalau kau tengok nama dia Katie Hospital, hantar hospital. Kan? Tapi anak dia tu lah cute lah, anak sangat. Ya ke? Suri nama dia. Suri macam nama Melayu kan? Suri macam ni. Dah besar mesti kahwin dengan lelaki handsome je. Anak dia lelaki. Suri nama lelaki. Nama dia Suri Home apa? Suri Homestay Tak, Suri Home Sweet Home Alabama. Itu nama panjang dia. Tak diam lah. Itu buat lagu tu Sweet Home Alabama. Suka Suri. Habis tu Mak Jemah balik je Malaysia. Biarkan macam tu je. Mak Jemah pingsan. Tak tahu dah ada dalam flight dah. Siapa yang angkat Mak Jemah tu semua? Itu yang tak sedar tu. Mesti orang tu ni seronok angkat Mak Jemah. Kan? Ada ketak-ketak lagi. Main gila kau dengan aku. Tapi apa pun kita doakan yang terbaik lah supaya mereka selamat. Betul lah. Mak Jemah tak tahu apa-apa dah ni. Betul. Yang penting sekali Mak Jemah selamatlah datang Malaysia balik. Itulah Mak Jemah. Tidak nanti risau. Saya dah risau dah. Patut saya mimpi-mimpi. Ya mimpi apa ni? Saya mimpi buruk sangat. Mimpi buruk apa tu? Mak Jemah busuk sangat masa tu. Ya Mak Jemah. OMG. Okeylah, Mak Jemah nak balik pasal nak pergi urut-urut sekejap. Sakit pinggang ni. Malam kena hentakkan impact dia tu. Tak apalah Mak Jemah baring. Nanti saya urutkan Mak Jemah lah. Tak payahlah Mak Jemah pergi reflexology daripada pergi kat engkau ni. Okeylah. Ya? Okey, you all. Bye-bye you all. Aduh, okeylah Mak Jemah, bye. Dan kejap lagi kita nak teruskan nak bercerita tentang petang era pula. Johara Pagi.